ada yang tanya macam mana pengalaman bila dah pakai Blue 4 NX1 ni. Kalau ikut pengalaman aku pakai Blue 4 NX1 ni selama lebih kurang 8 bulan macam tu, aku ada dua kesimpulan lah. Satu, menyesal, dan satu lagi, tak menyesal. First, kita bercakap dulu mengenai kenapa aku tak menyesal pakai phone ni adalah disebabkan oleh dia punya performance. Korang tengoklah macam performance dia ni, dia ada OS yang tersendiri yang dia panggil sebagai Full OS 1, dan chipset dia tu MediaTek Helio G81. Memang kedengaran agak lemau untuk kalau kita compare dengan phone-phone yang standard flagship ataupun mid-range sekarang. Tapi untuk sebuah smartphone kecil macam ni dapat chipset Helio G81 tu boleh dikatakan agak rare dan agak susah. Tambah lagi dengan 8GB RAM, 128GB storage, dan datang sekali dengan Android 15. Dia punya performance dah macam phone-phone kelas menengah pada umumnya. Bukan tu sahaja, korang tengok kapasiti bateri dia. Walaupun phone ni kecil saiz 4 tapi dia dimuatkan dengan 3000 mAh bateri. Aku charge full dalam pukul 10.30 macam tu. Sekarang dah hampir pukul 6 petang. Bateri percentage masih lagi berada pada 51%. So memang jimat dia punya bateri. Orang nak buat panggilan suara ataupun panggilan video pun tak ada masalah sebab dia punya sound, dia punya kualiti audio memang sangat jelas. Kalau semuanya elok, apa sahaja yang buatkan aku menyesal pakai phone ni? Satu sahaja alasan kenapa aku cakap aku menyesal pakai phone ni adalah disebabkan tujuan aku beli phone ni. Tujuan asal aku beli phone ni adalah untuk mengurangkan aku punya screen on time. Tapi disebabkan phone ni mampu untuk deliver semua benda yang aku nak dalam satu smartphone kecil macam ni, menyebabkan aku punya screen on time tak ada beza pun macam yang aku pakai phone besar sebelum ni. Untuk phone ni dia tak murah tau. Hampir RM900. So aku spend almost RM900 untuk dapatkan satu experience yang sebenarnya aku tak perlukan. Apa yang aku perlukan sebenarnya adalah sebuah smartphone kecil yang boleh buatkan aku kurang bermain phone tapi dalam masa yang sama masih boleh guna smartphone. Aku tak dapat dekat phone ni. Sebab dekat phone ni aku boleh buat macam-macam. Aku boleh tengok movie, main game, buat multitasking, buat editing, nak edit TikTok content ataupun nak edit YouTube content pun tak ada masalah dekat phone ni. Tak terasa lagging, tak terasa macam aku pakai phone kecil. Jadi sebab itulah aku cakap aku menyesal. Tapi kalau tujuan utama korang memang nak cari sebuah smartphone kecil yang boleh buat semua benda dalam satu smartphone sahaja, phone ni memang pilihan terbaik untuk korang sebab ni adalah phone mini tiny yang paling berbaloi untuk harga yang ditawarkan. Jadi itulah sedikit alasan aku kenapa aku cakap aku menyesal dan tak menyesal beli phone ni. Jadi kalau korang rasa video yang aku buat ni bermanfaat untuk jadi bahan rujukan korang sebelum korang beli phone kecil macam ni, korang boleh komen, like dan juga share kepada kawan-kawan korang yang mungkin juga tertanya-tanya okey ke tak okey sebenarnya pakai phone kecil macam ni. Jadi kita jumpa lagi dekat lain video. Assalamualaikum.